Okay, soalan C lah. Okay, Raja 1 menunjukkan pemetaan bagi fungsi f dengan keadaan P ialah pemalar. Okay, kalau fungsi, ingat yang X ni adalah objek. Okay, it's an object. And then nilai yang kamu dapat tu as a fx, nilai yang kamu dapat fx tu adalah image. Okay, so remember, X is object. Alright, so nyatakan objek yang tidak mempunyai image. That means dia nak nilai X yang tak mungkin. Okay, so bila kita tengok benda ni, means we know that the fungsi fx sama dengan 3p per 6 tolak x. Okay, so nilai yang tak mungkin adalah 6 of course. Why I know is 6? Sebab penyebut dia tak boleh jadi kosong. So 6 minus x cannot be 0. So negative x cannot be negative 6. So x cannot be 6. The answer is nyatakan objek yang tidak mempunyai image. So objek yang tidak mempunyai image adalah 6. So tulislah objek yang tidak mempunyai image ialah 6. Okay, or you write x equals to 6, should be fine. Okay, x equals to 6 is fine lah. Maksudnya objek dia 6 lah yang tak mempunyai image. Alright, next, cari nilai P. Okay, so bila nak cari nilai P, we know that objek 2, image-nya 9. So that means F2 equals to 9. So dari situ kita boleh dapatkan P dia lah. So that means F2 maksudnya yang X2 kamu ganti dengan 2. So you will get 3P over 6 minus 2 equals to 9. And then selesaikan. 3P sama dengan 36. So P sama dengan 36 bahagi 3. So P sama dengan 12. Okay, done. Settle.